Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang ekonomi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Amira Syuhada, seterusnya Saya Siti Fatimah Sumaya. dan saya Wan Afaf Rehana. Baiklah, kami akan teruskan kepada perbincangan kami yang pertama daripada Okey, nampak tak? Nampak. Okey, jadi kali ini saya akan membuat sedikit rumusan tentang video saya. Jadi okey. Ini link video untuk lihat video saya di YouTube. Jadi yang pertama, rumusan pada video saya kali ini ialah video ini membincangkan tentang konsep riba dalam perspektif Islam dan bagaimana sumber-sumber agama utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah memainkan peranan dalam membentuk prinsip ekonomi Islam terutama dalam hal larangan riba. Jadi dalam video saya ini saya tekankan tentang larangan riba serta langkah-langkah untuk mencegah. Seterusnya, dalam antara beberapa poin utama yang dikupas dalam video saya ini ialah tentang definisi dan konsep riba. Seterusnya, dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, implikasi ekonomi dan keadilan sosial serta alternatif bagi sistem riba. Seterusnya ialah kelebihan yang ada dalam video saya ialah yang pertama berkaitan dengan agama dan ekonomi, iaitu ia berjaya kaitkan antara prinsip agama dengan isu ekonomi seperti riba. Memudahkan penonton memahami bahawa masalah ekonomi juga ada dimensi syariah. Jadi di sini saya kaitkan banyak tentang agama dalam ekonomi kita. Jadi yang seterusnya yang kedua iaitu sumber agama sebagai asas, yang di mana penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagai kekuatan hujah kepada penonton yang beragama Islam biasanya menginginkan rujukan utama tersebut. Jadi maksudnya di sini bila saya guna Al-Quran dan hadis, ia lagi menguatkan hujah saya supaya orang-orang yang beragama Islam ni kiranya penonton-penonton yang beragama Islam ni tahu yang sama ada hadis yang saya punya rujukan saya tu betul. Okay, seterusnya kelebihan yang ketiga ialah motivasi keadilan. Dalam video ni saya memberikan motivasi. Video ni bukan sekadar melarang riba tetapi menekankan akibat-akibatnya. Jadi dalam video saya ni saya tekankanlah akibat kalau berlakunya riba, serta saya juga menceritakan tentang larangan riba di dalam agama kita. Seterusnya yang keempat ialah bahasa yang sesuai. Jadi dalam video ni saya sampaikan dalam bahasa yang mudah difahami tanpa kekeliruan. Jadi kebanyakan penonton yang lihat video saya ni umurnya mungkin 18 ke atas. Jadi kalau terutama penonton saya yang lihat video ni berumur 50 ke atas, 60 ke atas, kemungkinan mereka tidak faham kalau saya gunakan bahasa Inggeris. Jadi saya gunakan bahasa Melayu untuk sampaikan saya punya idea-idea dan di dalam video saya. Seterusnya antara kelemahan yang ada dalam video saya ialah yang pertama visual dan sokongan grafik kurang menarik. Jadi video saya ni hanya berbentuk kuliah atau ceramah tanpa grafik serta animasi dan ia cenderung kurang menarik bagi sesetengah penonton moden yang lebih sukakan visual. Jadi kemungkinan dalam video saya ni saya kurang
letakkan animasi ataupun grafik carta-carta yang membuatkan penonton jadi mahu tinggal lama untuk tengok video saya. Seterusnya, durasi dan fokus yang meleret. Jadi, bahagian video terlalu panjang, sama ada menyimpang dari tema utama atau menyimpang dari tema utama mungkin menyebabkan penonton hilang fokus. Jadi, kemungkinan pembukaan video saya tak pun yang meleret, yang panjang menyebabkan penonton terfikir, saya ini nak terangkan tentang apa. Okey, jadi seterusnya yang ketiga ialah kurangnya contoh statistik. Jadi saya tak letak contoh-contoh statistik dekat video yang di mana video mungkin kekurangan data terkini atau contoh ekonomi dunia nyata yang menunjukkan bagaimana sistem tanpa riba berjalan ataupun cabaran. Jadi saya tak letak cabaran-cabaran, dia punya data tentang cabaran-cabaran, tentang statistik kes riba. Jadi di situ mungkin penonton akan berasa adakah saya punya hujah-hujah ini betul ataupun benar, sebab saya tak letak statistik ataupun panggil apa, contoh lah macam tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya terpaksa voice over untuk video yang ini sebab ada masalah teknikal sikit. Jadi, saya akan menerangkan tentang ulasan berkenaan video dari tugasan 2 yang dibentangkan oleh saya, yang berkenaan dengan topik peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam mempantras isu perjudian. Jadi korang boleh scan QR code ni dan juga mengambil pautan link tadi. Okey, kita pergi kepada kelebihan. Jadi kelebihan saya punya video ialah format podcast dan juga ceramah yang santai. Okey, seperti yang kita tahu, anak-anak muda sekarang ni lebih gemar mendengar podcast yang membawa kepada ilmiah, yang dapat memberikan pengajaran kepada kehidupan. Jadi podcast saya ni secara yang santai. Jadi apabila diorang boleh dengar ataupun tonton video saya ni sambil buat aktiviti lain, jadi tak mengganggu aktiviti diorang. Jadi podcast saya ni juga sementara itu diorang dapat dengar sambil membuat aktiviti lain. Justru itu dapat mengambil maklumat yang bagus untuk kehidupan seharian. Seterusnya, penekanan nilai agama dan moral. Jadi di dalam podcast saya telah menerangkan berkenaan dengan peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam isu perjudian yang disertakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang dapat membantu mereka untuk mengeluarkan diri mereka yang terlibat dalam aktiviti perjudian tersebut dan juga menambah nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Seterusnya, keteraturan dan juga konsisten. Ini bermaksudnya saya telah menyusun isu-isu yang saya telah bincangkan ataupun topik-topik kecil yang saya telah bincangkan dalam podcast saya dengan lebih teratur agar mudah mereka untuk memahami apa yang saya hendak sampaikan. Dan juga saya harap penonton-penonton semua dapat penjelasan yang lebih jelas terhadap peranan Al-Quran ni. Jadi supaya mereka dapat ilmu yang lebih bagus dan juga dapat menambah lagi pengetahuan mereka. Kemudian, keterhubungan organisasi, iaitu saya telah mewujudkan kerjasama dengan JAPIM, iaitu Jabatan Agama Pendidikan Islam dan Moral, yang membantu saya dalam penganjuran ini, yang telah memberikan saya tugasan untuk menganjurkan video ini untuk membantu ataupun menyelesaikan masalah yang ada di dalam pada sekitar masyarakat Malaysia kita mengenai isu perjudian. Seterusnya, potensi interaktif. Potensi interaktif ni bermaksud yang kita punya hubungan dua hala antara penonton
ataupun pengacara ataupun host yang ada dalam podcast kita. Jadi saya dan bersama host saya yang ada dalam video tersebut, kami telah membuat potensi interaktif, iaitu dia bertanyakan soalan-soalan daripada penonton saya dan juga saya telah menjawab mengikut pendapat yang saya rasa bagus. Seterusnya, kekurangan daripada podcast saya, iaitu kekurangan promosi dan maklumat awam. Okey, bermaksud saya punya video ni tidak mendapatkan banyak tontonan. Jadi mungkin akibat daripada saya tidak mempromosikan video saya dengan lebih mendalam melalui media-media sosial yang dapat menawarkan, iaitu yang dapat melihatkan kepada masyarakat awam bahawa saya punya video berunsurkan ilmiah. Kemudian maklumat awam, mungkin maklumat saya ni agak mungkin ada sedikit yang kurang kerana tak dapat memberikan maklumat yang tepat ataupun yang kurang lah. Kemudian kekurangan variasi penonton, bermaksud saya punya penonton ni mungkin daripada setengah orang melihat ini adalah untuk pelajar-pelajar IPG saja, tapi tidak. Dalam objektif saya, ia terlibat dalam semua lingkungan umur seperti remaja, belia dan juga orang-orang tua. Kemudian jangkauan audiens yang terhad. Jangkauan audiens yang terhad ni ia bermaksud saya hanya katakan kepada pendidikan sahaja, tetapi video saya ialah tertuju kepada seluruh masyarakat. Seterusnya, kualiti video dan juga penganjuran. Jadi kualiti video saya mungkin audio saya kurang jelas ataupun tidak banyak infografik ataupun statistik yang dapat membantu saya untuk menarik perhatian orang lain, orang ramai untuk menonton saya punya podcast. Selain itu, kekurangan analisis dan juga pendalaman. Kekurangan analisis dan juga pendalaman ini ialah seperti yang saya kata tadi, saya punya video tidak banyak tidak banyak infografik ataupun sari kata yang dapat membantu mereka untuk mendengar lebih jelas dan mendapat maklumat yang dengan lebih dalam tentang apa yang saya telah terangkan, ataupun mungkin saya punya hujah tidak menetapkan isu ayat-ayat Al-Quran yang dengan lebih banyak, supaya kerana mereka tidak tahu cara untuk mengaplikasinya dalam kehidupan seharian mereka. Jadi perkara ini telah memberikan video saya mendapat kekurangan. Jadi inilah merupakan kekurangan yang saya dapat berdasarkan analisis yang saya telah buat oleh video saya. Seterusnya kita pergi kepada rumusan, iaitu podcast ini merupakan sebuah inisiatif bermanfaat yang bertujuan menyampaikan nasihat harian berunsur agama dan moral kepada warga Institut Pendidikan Guru, iaitu IPG, serta masyarakat umum. Jadi melalui pendekatan santai dan juga performat podcast, rancangan ini memberi peluang kepada pendengar untuk mendalami nilai-nilai Islam, moral dan juga motivasi diri dalam suasana yang ringan dan juga mudah difahami. Jadi dengan podcast ini kita dapat memberikan penonton ilmu-ilmu akhlak yang memberikan akhlak mulia ataupun pandangan terhadap seseorang terhadap isu perjudian yang dapat membantu membuat kesedaran dalam kehidupan kita, yang dan juga memberi nilai-nilai positif kepada semua orang. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya harap semua dapat info yang terbaik lah. Terima kasih. Kepada Amira atas pembentangan tadi. Baik, saya akan sambungkan dengan pembentangan saya pula. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin
mengulas ataupun mengupas konten saya yang saya hasilkan dalam bentuk rakaman pada tugasan yang kedua. Di sini terdapat link YouTube saya dan rakaman video saya memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita mengamalkan ajaran Islam dengan menggunakan konsep peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian kita. Antara kelebihan yang saya perolehi sepanjang menyiapkan rakaman video saya ini, yang pertama sekali terdapat isi kandungan bermanfaat. Berdasarkan apa yang saya tuliskan pada rakaman saya sebelum ini, ia memberi kefahaman yang jelas tentang hubungan antara Islam dan ekonomi. Yang kedua, penggunaan medium YouTube dengan pendekatan yang moden dapat menjadikan satu penyampaian yang lebih menarik. Kemudian disokong oleh dalil Al-Quran dan hadis yang menjadikan hujah saya akan nampak lebih kuat dan ilmiah kerana terdapat keratan ayat Al-Quran dengan audionya sekali. Yang akhir sekali, kelebihan yang terdapat dalam rakaman saya iaitu kita dapat menanamkan nilai moral dan keagamaan. Dengan ini, ia mampu menyedarkan penonton tentang pentingnya rezeki yang halal dalam kehidupan seharian kita dari aspek ekonomi. Namun, terdapat juga kekurangan. Terdapat beberapa kekurangan yang saya akui. Antaranya iaitu audio atau penyampaian mungkin kurang jelas dan kerana saya tidak menggunakan mikrofon, mungkin ia kedengaran bunyi-bunyi yang lain juga. Yang kedua, terdapat kekurangan visual sokongan seperti grafik, petikan atau statistik yang boleh menarik minat penonton untuk melihat rakaman saya. Jadi saya mungkin kekurangan gambaran kerana saya lebih kepada rakaman muka saya. Yang seterusnya, durasi yang panjang menyebabkan penonton hilang fokus untuk melihat rakaman saya. Durasi yang panjang menyebabkan penonton hilang fokus untuk menghabiskan rakaman video saya. Yang di sini saya dapat melihat mungkin video saya tidak mempunyai video-video yang menarik atau tarikan yang dapat menarik fokus penonton. Selain itu, penyampaian saya masih boleh dipertingkatkan dari segi intonasi dan nada suara. Mungkin nada suara saya yang statistik menyebabkan mesej yang saya ingin sampaikan tidak menarik dan nampak tidak bersemangat dalam rakaman tersebut. Akhir sekali, kekurangan interaksi dua hala. Saya merakamkan diri saya seorang diri dan tanpa bantuan orang lain menyebabkan rakaman saya kelihatan tidak menarik kerana tiada interaksi dua hala. Jadi ia hanya berbentuk rakaman tanpa perbincangan, tanpa percakapan dengan orang lain. Tetapi saya menyelitkan beberapa soalan yang diajukan oleh penonton. Kesimpulannya, rumusan yang dapat saya rumuskan di sini, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan garis panduan yang jelas tentang mencari rezeki yang halal, melarang
menghapuskan riba ataupun melarang bermain judi. Ia disertakan dengan galakan zakat dan sedekah bagi memastikan keadilan sosial dan keberkatan rezeki yang halal dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Jadi jika peranan Al-Quran dan As-Sunnah ini diamalkan sepenuhnya, sudah pasti sistem ekonomi Islam dapat membentuk masyarakat yang seimbang, beretika dan makmur di dunia serta di akhirat. Saya mengharapkan bahawa konten ini dapat memberi manfaat dan menyedarkan segelintir masyarakat walaupun lingkungan penonton yang melihat video saya hanyalah lingkungan belia dan mungkin rakaman tersebut tidak timbul di setiap peringkat umur yang lain. Jadi di sini sahaja saya dapat rumuskan berdasarkan rakaman yang saya lakukan pada tugasan yang kedua yang berkaitan dengan peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah sampai situ sahaja daripada kami. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini adalah bahagian dari perjalanan menuju ridha ilahi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga ilmu yang kami bagi hari ini menjadi cahaya yang menerangi, membawa kebaikan dan keberkahan yang tak pernah terhenti. Terima kasih dalam lindungan dan rahmat ilahi. Baiklah, sekian perbincangan daripada kami. Saya harap semua mendapat info yang kami bentangkan dan menerapkan dalam diri kita sendiri agar dapat memperbaiki menjadi lebih baik. Seterusnya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua rakan saya iaitu Amira dan Afaf atas perkongsian ilmu dan pandangan tentang tugasan masing-masing dalam peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang ekonomi Muslim pada masa kini. Jadi sekian sahaja podcast kita pada kali ini. Semoga semua terus istiqamah dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Okey. Ustaz. Okey, Alhamdulillah sampai situ sahaja daripada kami. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini adalah bahagian dari perjalanan menuju ridha ilahi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga ilmu yang kami bagi hari ini menjadi cahaya yang menerangi, membawa kebaikan dan keberkahan yang tak pernah terhenti. Terima kasih dalam lindungan dan rahmat ilahi. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua rakan saya iaitu Amira dan Afaf atas perkongsian ilmu dan pandangan tentang tugasan masing-masing dalam peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang ekonomi Muslim pada masa kini. Jadi sekian sahaja podcast kita pada kali ini. Semoga semua terus istiqamah dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Terima kasih.